oleh Adik Zamirullah bin Muhammad Sabri daripada Sekolah Agama Dato' On Jaafar dengan markah 89%. Jemput guru besar atau wakil yang berada di atas pentas. Seterusnya, naib Johan disandang oleh Adik Hakim Nazhan bin Nur Fadli daripada Sekolah Agama Taman Bukit Indah dengan markah 90%. Jemput guru besar atau wakilnya untuk berada di atas pentas. Dan Johan bagi pertandingan syarahan bahasa Arab tahap 2 kategori putra disandang oleh Adik Muhammad Fahid bin Muhammad Rizwan daripada Sekolah Agama Kegunte dengan markah 95%. Jemput guru besar atau wakilnya untuk berada di atas pentas. Hadirin yang sekalian, terima kasih kepada para pemenang semua untuk mengambil wang kedua hari di bilik 3 berseberangan dengan pentas. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bergerak kepada acara yang seterusnya, syarahan bahasa Arab tahap 2 putri debat ketiga.